Nak LHDN pulangkan balik duit gaji korang tahun depan, stop scroll. Ramai orang Malaysia bayar cukai lebih sebab tak tahu secret ni. Hari ni saya nak share 4 cara mudah untuk memaksimumkan pelepasan cukai atau tax relief korang, supaya korang tak rugilah bayar cukai berlebihan setiap bulan. Okey, nombor 1, pelepasan gaya hidup. Benda ni paling senang nak claim. Korang boleh claim sampai 2,500 untuk benda yang korang memang beli. Beli smartphone baru, boleh. Beli laptop, boleh. Langganan internet bulanan macam Unify atau Time pun boleh. Okay. Malah beli kasut sukan dan bayar gym pun boleh. Rugi kalau korang tak guna kuota ni tau. Okay, nombor 2, insurans dan KWSP. Ramai yang terlepas pandang bahagian ni. Kalau korang ada caruman KWSP dan insurans nyawa, korang boleh claim sehingga RM7,000 tau. Untuk insurans perubatan atau medical card dan insurans pendidikan pula boleh claim lagi RM3,000. Duit komitmen bulan-bulan tu jangan lebur je. Pastikan korang masukkan dalam e-filing nanti. Nombor 3, ni cheat code yang orang pandai urus duit selalu buat. Skim persaraan swasta atau PRS. Kalau korang park duit simpanan dalam PRS, korang automatik dapat pelepasan cukai tambahan sehingga RM3,000. Sambil korang simpan duit untuk kembangkan dana hari tu, LHDN bagi diskaun cukai. Okey, nombor 4, pemeriksaan kesihatan. Pergi buat full blood test atau pemeriksaan kesihatan penuh di klinik berdaftar, korang boleh claim sehingga RM1,000. Jaga kesihatan badan pun dapat, jimat duit pun dapat. Jimat duit cukai lah dapat. Okey. Tapi dengan sini baik-baik, ada satu je syarat wajib, simpan resit. LHDN berhak check balik resit korang sampai 7 tahun ke belakang. Biasakan saya gambar resit tu dan simpan dalam Google Drive. Jangan tunggu resit pudar, menangis tak berlagu nanti. Korang target nak claim apa tahun depan? Cuba komen kat bawah. Jangan lupa save video ni untuk rujukan masa isi e-filing nanti dan share dekat kawan office korang tu. Follow Findo untuk banyak lagi tips kewangan. Okay, Assalamualaikum.